apabila kedudukan tabung haji telah lebih jauh kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Menteri, silakan. Okay, Jangan bising, kalau tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Dan Pertua. Saya ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada kerajaan yang memberikan ruang untuk sesi penerangan dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat hari ini. Izinkan saya untuk memberikan pencerahan dan penjelasan sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa keinsafan, saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberikan perhatian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji. Tabung haji adalah institusi keramat umat Islam Malaysia yang diilhamkan almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz bagi menerapkan amalan menabung di kalangan orang Melayu yang mahu menunaikan ibadat haji tanpa perlu berhutang dan bergadai harta. Ia juga dilahirkan tanpa rangka kerja pengawal silaan pada tahun 1963. Ia adalah satu-satunya institusi seumpamanya di dunia. Selama lebih 60 tahun, tabung haji dibina berasaskan prinsip amanah, integriti dan kepercayaan yang menjadi tunjang keyakinan para pendeposit menyimpan wang di tabung haji untuk tujuan haji bila berkemampuan. Maka tidak hairanlah apabila lebih separuh umat Islam negara ini atau hampir 10 juta orang yang mempunyai simpanan tabung haji hari ini. Apabila kita bercakap tentang amanah jutaan umat Islam, kita bercakap tentang wang ibu bapa yang menyimpan sedikit demi sedikit untuk anak-anak mereka. Wang seorang guru, wang seorang peniaga kecil, wang simpanan seorang pesara, seorang petani, seorang nelayan, seorang penoreh getah, seorang pemandu teksi dan wang simpanan umat Islam. Mereka tidak menyimpan kerana mahu mengejar keuntungan, mereka menyimpan kerana mahu sampai ke Baitullah. Sebab itulah, apabila amanah sebesar ini tergugat, kita tidak boleh berselindung di sebalik angka. Kita tidak boleh sweep under the carpet dan dengan izin. Dan kita tidak boleh membiarkan naratif kepentingan politik mengatasi kepentingan pendeposit kepentingan umat Islam. Atas sebab itulah, setiap keputusan yang dibuat terhadap tabung haji mesti sentiasa berpaksikan satu prinsip yang tidak boleh dikompromi, amanah dan kepercayaan pendeposit. Dan apabila timbul persoalan, sama ada amanah itu pernah terabai, maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk mencari kebenaran, memperbetulkan kelemahan dan memastikan sejarah yang sama tidak akan berulang. Inilah semangat yang mendasari penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Tuan Yang di-Pertua, bagi menangani polemik pelan pemulihan tabung haji yang tidak berkesudahan, kerajaan terdahulu telah mengumumkan penubuhan RCI pada tahun 2021. Ahli-ahlinya dilantik pada 20 Januari 2022. RCI ini dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara, Tun Muhammad Raus Sharif. Turut menganggotainya ialah bekas Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsudin Osman, tokoh perbankan, Tan Sri Abdul Rashid Hussein, pakar kewangan dan pasaran modal, Tan Sri Dr. Muhammad Munir Abdul Majid, pakar syariah dan kewangan Islam, Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim, serta akaunten bertauliah Nur Syahrin Hamidun. Gabungan kepakaran dalam bidang kehakiman, pentadbiran awam, kewangan, perbankan, syariah dan perakaunan inilah yang memberikan kredibiliti kepada dapatan serta syur-syur yang dikemukakan. Seterusnya, laporan tersebut telah dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong,
pada 30 Ogos 2022. Apabila Kerajaan Madani mengambil alih pentadbiran pada penghujung tahun 2022, tabung haji masih dalam proses menangani aset-aset legacy yang kurang berdaya saing dan bermasalah yang masih kekal di tabung haji dan perlu diuruskan selepas tahun 2018. Kerajaan memilih untuk memberikan ruang, nafas kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah lebih jauh kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang. Bahkan, tabung haji telah mendapat pengiktirafan 5 anugerah pengurusan haji terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan bahawa pengurusan dan kepimpinan yang berwibawa, kompeten, beramanah, berintegriti mampu meneraju institusi ini dengan baik dan diiktiraf terbaik di dunia. Alhamdulillah, akhirnya pada 29 Julai 2026, Jemaah Menteri secara sebulat suara telah memperhalusi laporan RCI dan memutuskan untuk mendedahkan laporan ini kepada rakyat. Malahan, Kabinet turut bersetuju untuk membentang dan buat pertama kalinya membahaskan laporan RCI dalam sidang khas Parlimen yang diadakan pada hari ini. Kabinet juga bersetuju, tuan-tuan, untuk siasatan penuh dilaksanakan serta-merta oleh badan penguatkuasa berdasarkan dapatan dalam laporan RCI. Susulan keputusan tersebut, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Polis Diraja Malaysia telah bertindak pantas dengan memulakan siasatan susulan dan menahan beberapa individu penting yang dikaitkan dengan unsur penyelewengan dalam laporan RCI ini. Tindakan tegas ini membuktikan komitmen berterusan pihak kerajaan dan badan penguatkuasa bahawa tiada sebarang kompromi akan diberikan kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam salah guna kuasa maupun pecah amanah terhadap harta dan dana suci milik jemaah haji negara. Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Keprihatinan Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani. Untuk makluman ahli yang berhormat, tabung haji telah berjaya melaksanakan lebih 75% daripada syur RCI bagi meningkatkan tabi urus dan kesejahteraan institusi ini. Dalam hal ini, tabung haji telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan baki syur yang relevan sedang giat dalam pelaksanaan. Tan Sri Yang di-Pertua, Kemelut Kewangan Tabung Haji tidak bermula minggu lalu. Jauh sekali mula berakar beberapa tahun lalu. Ia telah mula tenat lebih sedekad yang lalu. Tetapi masalah itu dibiar dan tidak ditangani oleh pengurusan pada waktu itu. Apa yang berlaku adalah Bank Negara Malaysia selaku institusi yang bertanggungjawab terhadap kestabilan sistem kewangan negara telah membuat teguran terhadap tabung haji. Walaupun ia bukan badan pengawal selia tabung haji, Bank Negara Malaysia bermula tahun 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap kesan amalan membayar agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab yang sedia rendah menjadi negatif. Ibarat seperti simpanan kecemasan semakin susut tetapi perbelanjaan masih diteruskan pada kadar yang tinggi. Akhirnya, simpanan menjadi negatif dan tabung haji akan berdepan dengan masalah yang tidak kecil
sekiranya berlaku pengeluaran wang oleh para pendeposit secara besar-besaran. Jadi, sukar untuk mengatakan bahawa